Selamat datang kembali ke saluran kami. Hari ini, kami ingin berkongsi satu maklumat yang sangat penting bagi semua pekerja dalam sektor swasta. Ini adalah perkara yang melibatkan pendapatan bulanan anda dan anda perlu mengambil tindakan segera. Beberapa bulan yang lalu, kita telah dikejutkan dengan berita tentang kewajipan caruman skim tambahan di bawah Perkeso. Walau bagaimanapun, pihak kerajaan telah mengeluarkan pengumuman terkini mengenai pelaksanaan skim tersebut. Jom kita fahami perkara ini dengan lebih mendalam. Pada awalnya, semua pekerja sektor swasta diwajibkan untuk mencarum dalam skim tambahan, iaitu Ailindung 24 jam. Kadar caruman asal adalah sebanyak 0.75% daripada gaji pekerja dan kadar ini akan meningkat mengikut tahun. Keputusan ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan pekerja swasta. Sebelum ini, pekerja sudah pun mempunyai caruman wajib bagi skim bencana pekerjaan dan keilatan serta caruman sistem insurans pekerjaan. Penambahan caruman ketiga ini dilihat sebagai satu beban baru yang akan mengurangkan lagi pendapatan bawa pulang para pekerja. Majoriti pekerja pada masa ini berada pada tahap gaji minimum dan situasi ini memberi kesan yang besar kepada pekerja baru maupun pekerja lama. Mendengar keluhan para pekerja, pihak Jemaah Menteri telah membuat satu keputusan penting. Caruman bagi skim kemalangan bukan bencana kerja atau Ailindung 24 jam ini kini tidak lagi bersifat mandatori. Keputusan ini berkuat kuasa serta-merta bagi semua pekerja warga tempatan. Sebagai info, skim ini sebenarnya bertujuan memberikan perlindungan di luar waktu bekerja seperti ketika anda pulang ke kampung atau melakukan aktiviti peribadi pada hujung minggu. Skim ini sebenarnya baik untuk mereka yang tidak mempunyai sebarang insurans kemalangan peribadi. Walau bagaimanapun, ramai pekerja swasta sudah pun memiliki pelan perlindungan sendiri daripada pihak bank atau syarikat insurans swasta. Bagi pekerja tempatan yang tidak mahu meneruskan caruman ini, anda perlu mengambil tindakan untuk keluar daripada skim. Anda dikehendaki mengisi borang rasmi untuk memilih keluar atau option keluar daripada skim Ailindung 24 jam. Borang ini boleh didapati dengan hadir terus ke pejabat Perkeso yang berhampiran. Sila pastikan anda menguruskan perkara ini jika anda mahu menghentikan potongan gaji tersebut. Satu perkara penting yang perlu diketahui adalah peraturan ini berbeza bagi pekerja asing. Caruman skim Ailindung 24 jam ini kekal wajib dan mandatory untuk semua pekerja asing di Malaysia. Peraturan ini merangkumi semua sektor sama ada mereka bekerja di kilang pasaraya maupun sebagai pengawal keselamatan. Pihak majikan bertanggungjawab untuk memastikan caruman mereka diteruskan bagi memastikan golongan ini mendapat perlindungan yang sewajarnya sepanjang berada di negara ini. Kesimpulannya, pilihan kini berada di tangan anda sama ada mahu meneruskan skim ini atau tidak. Jika anda memilih untuk berhenti, sila uruskan pengisian borang di pejabat Perkeso dengan segera. Semoga maklumat ini memberi manfaat kepada anda semua. Jangan lupa untuk berkongsi video ini dengan rakan sekerja yang lain. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi dalam video yang akan datang. Itu sahaja laporan kami pada hari ini. Sekian terima kasih. Teruskan bersama kami untuk berita terkini dan bantuan lanjut.